Aduh, nak running tapi tak ada jam. Nak beli tapi tak ada modal. Apa korang pening-pening? Meh, aku nak recommend dengan korang smartwatch daripada Wahfit Watch GTR Mini. Bawah RM60 je guys. Jadinya aku nak review jam ni, Wahfit GTR Mini ni. Kenapa aku recommend kat korang? Dia datang dengan 1.39 size screen dia, full screen dan HD screen. So bila kalau korang nak slide kat sini, memang sangat smooth. Tak ada kasar. Dan yang paling penting, banyak gila game feature yang dia ada. Kalau korang tengok, nampak? Banyak macam-macam ada. Dan kalau korang slide kat luar ni pula, kat sini dia akan tunjuk step korang, sleep mode, BPM, heart rate korang berapa. Dan yang paling bestnya, dia ada sport mode 100 geng. Macam-macam sukan ada dalam ni. So, sangat sesuai untuk korang yang aktif sukanan. Dan yang paling best aku minat pasal jam ni, dia waterproof dan dustproof. So kalau korang running time hujan, korang berjalan pergi air terjun ke apa ke, korang hiking ke, kalau kena hujan, korang tak payahlah buka jam ni kat tangan korang. Kalau korang tengok kat sini. Jap geng, ada orang call. Siapa pula call ni? Jap, tengah buat video ni. Video affiliate ni. Jap, nanti aku call balik Aduh, ada orang call. Sorry ada orang call pula. Boleh call. Murah je korang boleh call guna. So, kalau korang time lari, kalau korang nak dengar lagu, jam ni pun boleh dengar lagu juga geng. Dia just boleh kawal dari smartwatch ni. Clear mat speaker dia. Memang sangat best. Tak adalah bosan time korang lari. So, warna jam ni bukan satu je. Ada pelbagai warna. Warna pink dan warna biru. Mana korang nak dapatkan jam ni, korang boleh tekan beg kuning sekarang. Harga bawah RM60. Sangat recommend untuk korang.